Okey, sekarang roti loaf kita yang buat tadi guna Lotus Bread Maker tu kita dah siap potong dah macam ni. Okey, elok je cantik potong kan. Siapa yang nak tengok yang macam mana kita potong jadi macam ni boleh tengok video yang sebelum ni, ada dah tunjuk kita potong macam mana boleh dapat slice yang cantik macam ni. Okey, untuk potong roti jenis loaf. Roti ni memang kita buat juga guna Lotus Bread Maker. Bread Maker yang sama je tapi boleh buat macam-macam jenis roti. Lepas tu kita pun naklah juga simpan roti ni. Jadi nak simpan roti ni dia perlukan satu bekas yang kata apa? Special jugalah. So sekarang ni kita akan gunakan bekas yang special kita ni adalah Tupperware ni. Ni Tupperware ni. Tak tahulah zaman sekarang ada jual lagi ke tak. Tapi ni memang brand Tupperware lah. Tengok ni. Tu dia Tupperware. Ni bekas simpan roti tau. Dia macam ni kat dalam dia. So ni dia ada macam ni. Okay. So roti tu letak kat tengah ni. Nanti nak makan tarik macam ni, keluarlah roti tu. Macam tu lah lebih kurang kan. So sesuai lah kalau siapa yang buat roti yang jenis macam ni bolehlah kita simpan dalam bekas Tupperware tu lah. Tupperware tadi tu yang tunjuk ni. Yang ni. Tupperware tak jual tau. Tito orang tak jual. Ini pun beli dengan ejen je. So pandai-pandai lah cari sendiri kat kedai Tupperware tu. Yang penting nak tunjuk sini bahawa Lotus Bread Maker boleh buat macam-macam jenis roti ni. Okay. Untuk makanan harian pun boleh. Yang penting resipi sama. Kalau siapa nak buat boleh tengok video sebelum ni. Memang ada banyak dah tunjuk macam mana nak buat semua jenis roti ni. So kita close up sikit lah roti kan. Alang-alang tu kan. Okay, yang ni ada cheese kat tengah. Yang ni pula adalah roti sweet butter roll yang biasa. Tapi ni semua ni memang guna resipi yang sama. Dan juga roti ni, roti loaf ni yang kita dah siap potong ni. Lepas tu kita buatlah roti fancy-fancy sikit kan. Letak dalam bekas kan. So ini kita dah potong sikit, boleh nampak itu cheese yang kat tengah tu. Cheese yang ni. So letak tengah tu. Dan lagi satu roti ni kalau nak sedap, bakarlah atas dulang yang ada lubang-lubang ni. Nanti dia akan ada satu shape kat bawah ni. Macam ni. Kan cantik elok kan shape ni. Ni lah antara dia nak menjadikan roti kita bakar kat rumah tu lagi sedap. Dan gunalah bahan-bahan yang berkualiti bila buat roti tu. Sebab kita nak makan sendiri.